Seorang saksi pendakwaan kelima iaitu pegawai penyiasat kes kematian Allahyarham Zain Ryan Abdul Mati menafikan menerima tekanan daripada pihak atasan Polis Diraja Malaysia PDRM untuk menyelesaikan siasatan kes dengan segera. Bekas pegawai penyiasat kanan jenayah Ibu Pejabat Polis IPD Petaling Jaya Asisten Superintenden Nur Zaharuddin Sanib memaklumkan perkara itu ketika sesi pemeriksaan balas Peguam Harish Mahadivan yang mewakili kedua-dua ibu bapa arwah Zain Ryan. Beliau yang kini Ketua Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Klang Utara memberi keterangan pada hari ke-13 prosiding pembicaraan pertuduhan pengabaian di hadapan Hakim Shahliza Warnoh. Beliau berkata tugasnya hanyalah untuk mencari orang yang dilaporkan hilang pada ketika itu. Zaharuddin menyatakan bahawa ibu kepada Zain Ryan, Ismanira Abdul Manaf, tidak dapat menjawab soalan beliau mengenai bagaimana anaknya yang autistik itu hilang di sekitar kawasan Blok R, Apartmen Idaman pada 5 Disember 2023. Malah Zaharuddin berkata telah mengemukakan soalan-soalan ketika Ismanira sedang membuat kenyataan di sebuah kereta rondaan polis yang diparkir berhampiran blok tersebut.